Kak? Okey, ni sekarang ni kita nak buat dessert. Puding susu. Puding susu. Siapa yang kena buat ni? Siapa kena buat ni? Aunty J, you nak tahu tak Aunty J, you punya bakal menantu ni pandai buat dessert tau. Betul. Kenapa? Ada. Betul. Sebelum ni dia buat bisnes puding coklat kan. Memang laku keras. Ada guna susu apa? Susu good day. Susu good day ni kan banyak sangat khasiat dia. Dia tak ada bahan pengawet. Lepas tu nutrisi dia macam ada kalsium, protein, vitamin D, B2, apa semua segala bagai lah. Memang best. Okey, jadi sekarang ni jangan buang masa. Jangan tengah lebih sangat. Jom kita terus buat. Okey. Laila ni akak tolong panaskan kuali ni kan. Okey, nak masuk apa dulu Laila? Masukkan susu dulu. Susu apa ni Laila? Susu good day. Susu good day. Bismillahirrahmanirrahim. Bakal menantu ni pandai masak. Lepas tu kita masukkan apa Laila? Kacau dulu sampai dia. Ya betul. Larut. Okey, nak pandai. Ni kakak, ini Cik Laila. Lilas. Okey, banyak umur. Saya tak tahu, dia tahu. Nampak? Okey, lepas tu? Lepas tu masukkan gelatin. Okey, masukkanlah. Ambilkan krim tu Laila. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Tengok cara tuang kita dah tahu dah memang pandai masak. Memang hebat Laila. Tak sangka kan? Tak sangka memang betul. Rendah diri orangnya, cantik orangnya, pandai masak pula tu. Okey, Patutlah Mio tu memang ada hati, memang detil sangat dengan Laila. Sebab tengoklah ni. Semuanya pandai lah. Cantik, baik. Lepas tu pandai masak pula. Betul tak, Aunty C? Mana yang ni? Okey, angkat letak tengah-tengah tu cantik. Tak, lepas tu kita buat apa ya Cik Laila? Kita tuang kat dalam mangkuk ni lah. Okey. Okey. Tengok tu. Cantik, gebu, sedap, berkering. Sebab susu good day lah tu. Betul tak awak? Itu rahsia dia ni. Mesti kena guna susu good day. Tak sabarnya nak rasa. Tengok warna dia pun cantik je. Tak rugi ni buat menantu ni. Aunty Cik. Okey, lepas tu Siapa yang ajar ni? Memang dia tahu sendiri kan kakak? dia tahu memang tahu sendiri masaknya. Okey dah. Macam ni dah lepas ni kan dah siap ni. Senang je. Cuba Aunty J teka kita nak buat apa. Lepas ni nak buat apa? Tak tahu kan? Senang je. Saya buat magic. Saya masukkan dalam peti ais. Lepas tu nanti tunggu siap. Korang buat borak lah dulu ya. Boleh, tak ada masalah.